Kuali tak hembus api pun menjadi. Rasa sedap macam dekat kedai. Tuan-tuan dan puan, hari ni kita nak buat char kway teow. Senang sangat, ikut je step ni confirm jadi. Berbaloi buat sendiri dekat rumah. Caranya mudah saja, panaskan minyak. Kita nak tumiskan 4 ekor udang. Pastikan guna api yang besar masa menumis. Masukkan kerang dan juga fish cake. Kita nak tumiskan sekejap biar ada hangit-hangit sikit. Lepas tu boleh masukkan 200 gram kuih tiaw. Kacau guna hujung sudip. Kita nak biarkan masak dalam 30 saat macam tu. Ketepikan kuih tiaw ni. Lepas tu boleh masukkan telur. Pecahkan bahagian kuning dan ratakan. Lepas tu letak kuih tiaw tu atas telur. Next boleh masukkan paste char kway teow. Dia guna brand Hero Dapur. Tak perlu letak garam atau perasa. Semua dah lengkap dalam tu. Besarkan api dan kacau paste bagi rata. Kemudian boleh masukkan tauge dan juga kucai. Kacaukan sekejap. Lepas tu boleh padamkan api. Siap untuk dihidang. Serius sedap. Menjadi char kway teownya. Paling best boleh buat ikut selera sendiri. Tak nak tauge ke nak letak sotong pun boleh. Time cuti nanti boleh masak untuk family. Makan ramai-ramai. Memang baloi. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.